memang nampak memang dia tak macam dulu lah. Memang tak ada tenaga, dia tak nampak penat kan. Kurang sihat lah. So dia yang mengejutkan pasal semalam bila dengar memang betul-betul dia dah tak Survive. tak betul dah tak teruk lah kan. So betul lah. Mungkin boleh dikongsikan sepanjang bersama dengan sebagai ahli keluarga Tuhu, macam mana personality dia. Apa yang kita nampak dia di parlimen itu bukan dia. Macam mana agresif kita nampak dia dekat parlimen, dia pumpang. Kalau di rumah dia seorang yang sangat berbeza. Sangat berbeza. Nak dengar dia tinggi suara, nak dengar dia marah dekat rumah tak pernah. Saya rasa berbelas tahun ni jarang nampak dia. Apa yang kita nampak dia dekat parlimen memang macam orang lain ni. Orang berbeza. Dekat rumah, ya Allah Akbar, lembut dengan anak-anak dia. Baguslah. Mungkin ada amalan-amalan yang nampak mungkin di mata ahli keluarga, amalan-amalan baik dia. Mungkin boleh dikongsikan. Memang kalau dengan saya seorang abang ipar yang sempurna, itu dia. Kadang-kadang itu yang saya cakap, kalau kita yang biasa nampak di parlimen ke apa ke, mungkin persepsi diorang akan nampak ini orangnya macam ni. Tak. Bila bekerja di parlimen dia sangat orang yang berbeza. Bila dia di rumah tu, bila dia dengan family, very soft. Bila dia balik kawasan, macam mana saya ikut dia, every time dia balik kawasan akan ada orang-orang di kawasan memang nak datang berjumpa dengan dia, dan dia tak pernah cakap tak boleh. Kalau sampai jam 4 pagi dia berjumpa dengan orang-orang yang nak orang-orang kawasan dia, sampai 4 pagi lah dia akan ada. So